Alright, Assalamualaikum. So macam biasa saya akan add education untuk korang. Kenapa saya boleh dampak sell? Okay, it's very simple. Okay, sekejap kita tengok H1 dululah. Kita tengok H1 dulu. Say, kat sini tidak berjaya untuk break sama sekali. Okay, dekat sini. Okay, body dia tidak close di luar. So, kita tak boleh katakan dia sebagai break. Okay, itu satu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah dekat sini ada M15 breakout yang baru. Okay, sekejap. Saya buat lagi cantik sikit. Okay, nampak tak? Body dia close di luar. So, kita dah ini dikira sebagai breakout. Dia masuk balik dekat zone ni, dah dikira sebagai pullback. So, ini adalah breakout nombor 1. Dan nombor 2. Okay, nombor 2, breakout M15 yang baru ataupun support M15 yang baru. Okay, ini kedua. Breakout structure yang kedua. Okay, dekat pullback di mana? Sekejap, breakout dekat sini. Sorry gang. Kat sini Okay, ni candle ni, body dia close di bawah. So, ini adalah breakout. So, dekat mana pullback? Selepas breakout, dia masuk balik dekat sini. So, ni dah dikira sebagai pullback. Simple saja guys. Alright, moga bermanfaat untuk korang. Salam Shunam.